Kita perlu menghormati makanan orang lain. Walaupun babi itu busuk, busuk lagi lah budu dan belacan. Tapi kita, busuk lagi lah budu dan belacan. Tapi kita tidak pernah menghina, jadi kita tidak pernah menghina, jadi kita saling menghormati untuk menjaga dan mendengar titah duli tuanku supaya kita hidup harmoni di dalam negara Malaysia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang lagi channel saya, Jualan channel kita. Tengok tadi, okay, ahli parlimen Puncak Borneo katanya ialah apa, membahaskan berkenaan dengan isu babi. Okay, dulu yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan Selangor marah sebab buat kandang babi dekat kawasan orang Melayu. Okay, dan netizen adalah beritahu dan ahli parlimen ni mengambil kod orang yang mengatakan yang menghina orang yang makan babi ni, yang mengatakan babi ni busuk, mengotor. Okey, so kat sini mungkin ahli parlimen tu dia kurang faham berkenaan dengan sebenarnya isu yang menjadi keutamaan ni ialah isu kandang babi. Okey, kandang babi tu terletak di kawasan orang Muslim, kebanyakan orang Muslim. Jadi kesan dia memang kita dah tengok lah dulu. Kita pernah tahu yang kes dulu sampai yang sekarang ni pun dekat Tanjung Sepak tu ada kes kes yang melibatkan sampai nak kena bunuh dan berpenyakit lah. Okay, so jom saksikan video penuh dan apa kurang berkenaan dengan video ni. Let's go. Zas. Kepada rakyat Malaysia supaya mereka tidak mencaci makanan bangsa lain. Saya melihat di sosial media ramai yang mengatakan bahawa babi itu kotor, busuk dan sebagainya. Mereka tidak menghormati makanan orang lain. Kita sebagai orang Dayak tidak pernah mencaci dan menghina makanan orang lain. Sebab itu kita sebagai orang yang makan babi ini tidak banyak yang mengambil rasuah, tidak banyak yang makan dadah, tidak banyak yang sampai membuat perkara yang pelik-pelik. Tapi kita dituduh makan babi dan kita tidak menjadi orang bertamadun. Saya rasa ini perlu dihentikan oleh rakyat Malaysia, oleh mana-mana pihak. Sebab kita perlu menghormati makanan orang lain. Walaupun babi itu busuk, busuk lagi lah budu dan belacan. Tapi kita tidak pernah menghina, jadi kita saling menghormati untuk menjaga dan mendengar titah duli tuanku supaya kita hidup harmoni di dalam negara Malaysia ini. Jangan kita mencari pasal, sebab negara ini boleh dibangunkan dengan bangsa yang bekerja secara bersama. Kita banyak peluang untuk kita membangunkan negara kita. Kita lihat negara sekitar kita, Singapura, Vietnam, Laos, Cambodia dan negara-negara Thailand. Mereka boleh bersatu hati untuk membangun negara mereka. Kepada rakyat Malaysia supaya mereka tidak mencaci makanan bangsa lain. Saya melihat di sosial media ramai yang mengatakan bahawa babi itu kotor, busuk dan sebagainya. Mereka tidak menghormati makanan orang lain. Kita sebagai orang Dayak tidak pernah mencaci dan menghina makanan orang lain. Sebab itu kita sebagai orang yang makan babi ini tidak banyak yang mengambil rasuah, tidak banyak yang makan dadah, tidak banyak yang sampai membuat perkara yang pelik-pelik. Tapi kita dituduh makan babi dan kita tidak menjadi orang bertamadun. Saya rasa ini perlu dihentikan oleh rakyat Malaysia, oleh mana-mana pihak. Sebab kita perlu menghormati makanan orang lain. Walaupun babi itu busuk, busuk lagi lah budu dan belacan. Tapi kita tidak pernah menghina, jadi kita saling menghormati untuk menjaga dan mendengar titah duli tuanku supaya kita hidup harmoni di dalam negara Malaysia ini.
Jangan kita mencari pasal. Sebab negara ini boleh dibangunkan dengan bangsa yang bekerja secara bersama. Kita banyak peluang untuk kita membangunkan negara kita. Kita lihat negara sekitar kita, Singapura, Vietnam, Laos, Cambodia dan negara-negara Thailand. Mereka boleh bersatu hati untuk membangun negara mereka. Kenapa tidak di dalam Malaysia ini? Jadi saya berharap kita akur dan menjunjung kasih kepada titah duli tuanku. Akhir kata, marilah kita terus komitmen kita melaksanakan dasar dan membawa manfaat kepada semua rakyat Malaysia yang mengutamakan kepentingan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Dengan saya juga ingin. Okay, so kau dah tengok video yang saya ambil daripada TikTok yang dikongsikan oleh netizen berkenaan dengan ahli parlimen Puncak Borneo, okay, yang mengatakan babi itu busuk, tapi busuk lagi budu dengan belacan. Okay, so satu benda yang orang kata dia ni silap faham kot. Okay, mungkin dia selalu emosi. Okay, dia kena faham. Okay, duli yang di Pilihan Agong ataupun duli yang Sultan Selangor, okay, ada menyuarakan berkenaan dengan kebimbangan, okay, baginda berkenaan dengan kes nak buat kandang babi yang besar pula dekat Bukit Tagar ke. Okay, sebenarnya kes ni yang berlaku dekat Tanjung Sepak pun tak settle lagi lah. Okay, sebab apa? Dia dah mengganggu ketenteraman lah. Okay, mengganggu ketenteraman, mengganggu kesejahteraan. Okay, yang tu patutnya ahli parlimen Puncak Borneo ambil lah kira. Okay, dekat Sabah tu je lah, memang lah kadang-kadang sebab kebanyakan di sana tu kita faham lah. Okay, kebanyakan non-Muslim ramai daripada Muslim lah. Okay, kalau dekat di Semenanjung ni memang kebanyakannya orang Muslim lah ramai. Okay, dan yang kita herannya ialah pusat pembiakan ataupun peternakan babi ni dibuat di kawasan orang, majoritinya kawasan orang Muslim. So dia dah menimbulkan bau yang busuk, pencemaran sungai kan. Bukannya kita nak menghina orang yang makan babi tu, makanlah kan, kita faham. Okay, sedap katanya, orang bukan Islam boleh makan. Tapi kita kena faham, kita kena menghormati juga. Okay, menghormati juga kawasan tempat kita nak bela tu. Bela sesuatu tu macam bela babi ni, kita bela kat kawasan mana? Kalau dekat di Sabah, Sarawak tu kan, tak bela pun. Ada tapi tak bela dalam kandang pun. Ada je tepi-tepi jalan, tepi-tepi rumah apa semua kan. Tapi tak banyak. Dan ada kes tak? Tak ada kes, jarang ada dengar kes yang mengakibatkan ada penyakit berjangkit berkenaan dengan babi tu kan. Tapi kita faham kalau kita tengok sekarang babi, ada kes dulu dekat Negeri Sembilan sampai mati. Ada yang terkesan dengan pencemaran yang sampai sekarang pun masih tanggung lagi dengan kesan dia ni. Dan dekat Bukit Tagar nak dijadikan satu pusat yang besar, yang orang kata semua nak dikumpulkan, dia letak kat situ. So satu benda yang tak, orang kata dah menimbulkan kegusaran. Yang ni betul-betul menimbulkan ketidaksejahteraan ataupun menimbulkan satu benda yang mengakibatkan sebab apa dia ni bela di kawasan orang yang Muslim, kebanyakan orang Muslim. Dan kita kena faham, kita faham lah. Okay, baru-baru ni ada kes. Okay, ada kes dekat Tanjung Sepak tu. Okay, ada sampai babi nak kena bunuh kan, nak kena bunuh untuk mengelak daripada virus tu mengebok kan. So kita kena faham lah. Okay, kita mohon lah pihak di parlimen tu. Okay, baru-baru ni memang kita dah selesai isu tu apabila desak oleh orang ramai, desak oleh orang Islam yang berdekatan dengan Bukit Tagar tu untuk dijadikan pusat peternakan besar-besaran kan, nak buat ikut teknologi tinggi lah apalah. Tapi still, okay, kita tengok kenapa pencemaran berlaku, kenapa orang Muslim marah sangat sebab apa kat babi ni. Bukan sebab apa, sebab
yang mengusahakan tu mengambil kesempatan, ada yang mengusaha secara haram. So mohon pihak berkenaan, pihak berkuasa, terutamanya orang-orang muslim yang ada dalam majlis tu, mengambil tindakan yang tegas kepada pengusaha-pengusaha peternakan babi ni yang tidak mengikut SOP ataupun mencemarkan sungai dan mengakibatkan virus dan sesaranya orang sekeliling lah. So setakat saja perkongsian saya, itulah pendapat saya lah. Bukannya kita nak marah dekat ahli parlimen Puncak Borneo tu. Dia kata ada orang menghina, kata babi tu busuk kan. Sebenarnya dia kena faham, kita kena menghormati negara Malaysia ni negara Islam. Memang dah termatuk dah. Agama Islam adalah agama rasmi dan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Kan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain tu, kiralah negara-negara lain tu macam dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Kemboja, dibandingkan dengan Thailand tu kan dia orang tak bela pun, dia orang tak bela pun secara berkelompok ni ramai-ramai, dia orang bela macam bela ayam je. Dan satu lagi negara dia orang tu bukannya negara-negara Islam. So kena faham lah. So kepada ahli parlimen ataupun pada kawan-kawan sana, rakyat Malaysia ni memang banyak dah, orang kata banyak betul ansur, banyak menghormati bangsa lain, agama lain. Sebab tu kita boleh hidup secara aman damai. Dan kes nak buat peternakan babi ni di kawasan yang tak sesuai bagi saya. Kita bayangkan kalau macam saya ni dekat di Jitra ni kan, kawasan ni kita tengok ada kawasan Jitra, kawasan-kawasan dekat dengan Taman Belimbing. Kalau saya pergi memang ada kawasan peternakan ayam, memang bau busuk. Memang bukan saya nak kata hina ayam bulat busuk, bukan, bau dia tu. Sebab apa? Sebab pengusaha-pengusaha kadang-kadang mengambil kesempatan. So setakat itu saja pesan saya. Apa komen korang tentang video ni? Tengok jumpa lagi. Tengok komen kat bawah. Ialah kesejahteraan rakyat, kesejahteraan antara kaum kita jaga, dan bukan kita nak bermusuh-musuhan, tapi jangan cuba mencabar utamanya negara Islam ni, negara Malaysia ni negara agama dia, agama rasmi, agama Islam. So hormatlah. So setakat saja pesan saya untuk kali ini. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.